ATM Raya. Wah, macam-macam lah dengan kereta hijau. Handbag, baju. Yang tahu je tahu baju siapa. Botol air dan floss. Sebab takut kat sana tak ada air. Dia start pukul 11 tapi sekarang dah 12.35. And Erin nak ada perform nanti. Dia main keyboard. Kita lagi support and makan. Kita orang keluar hari apa Hari Rabu. Sebab nak pergi Yau-Yau 33% off. Dapat lah. Lepas tu aku tak vlog pula time tu. Best tau. Pergi Aeon tengok grocery. So macam best. Aku suka tengok grocery. Tak beli tak apa, tengok je. Tengok pun dah happy. Dia tunggu diorang turun. Diorang tu nak selfie dulu. Inilah selfie guys. Ni hari Sabtu. Hari Sabtu 18 April. Kita dah April ya. Baru cantik. Cantik ke? Cantik pun. Ni apa perempuan ni? Mana kau ni? Okay, dah lah drive. No, takut. Kau manual tak reti. Aku tak reti. Kita tunggu bos. Bos tak dapat angle cantik. Dia tak ada selfie lagi lah. Tak, tapi tadi try. Bukan boyfriend tau, tapi girlfriend. Guys, do you guys familiar with the baju? Apa ni? Saya jadi Atira jadi saya. Nak baju kita orang Bayu Somerset. Yang belakang bukan Bayu. Yang belakang Kiza. Kiza. Intek ma. Tengok tu ada bunga sakura. Kita orang punya ATM jauh sangat. Paling 20 minit nak pergi. Nak tunggu keluar Sempang 5 minit. Okay, go! Jauh guys, UATM. aku ingat. Jauh. Dah sampai dah. Ramai minta Grab pergi DTS. Oh my god, apa pergi DTS. Ni first reveal Aku reveal aku belajar kat mana. Sama ni aku sorok-sorok. Cik tu. Ibu kena bawa pinggan sendiri. Siap. Potluck Kan dulu time sekolah kena bawa pinggan sendiri lah. Tak time SK kot. Ni diorang pun datang pakai baju t-shirt. Bawa tak apa. Apa aku cakap tadi lupa. Oh, ni kan alumni yang organize kan. Tak ada alumni yang artis-artis kan nak datang. Daya Trisha. Mirror ke? Nadi Nasa. Yang Mirror datang sini tu bukan kan? Dia datang je kan main. Nak pakai mana? Juri sing. Wow, apa tu beratur tu? Kambing ke? Ni ramai tu. Enjoy. Beratur apa siap? Ni sanggupnya beratur. Aku tak sanggup. Dekatlah sikit. Diorang mesti malu. Allah panjang ni. Ya Allah. Tak sebab ini bukan tu stesen makanan dia sikit. Kita nak sampai dah. Dah sampai. Tapi panjang gila. Sekejap je lah.
Okay guys, so hari ni kita ada jamuan. Satu, ready. Maira ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Start je. 1, 2, 3. Aku nak ya. Nak tak? Laki pula. Tak payah kot. Tak payah kot. Dia kalau kita Dah. Oh, tak nampak. Okay, sini. Ni dah ada semua orang. Masuk. Semua hai. Mana laki-laki masuk? Hi, subscribe, link down below. Dan like and share. Mana pun kau? Baru lah ya. Kau ambil gambar kau. Aku kan itu ni. Dia nanti. iPhone needs to cool down. Ni tak pakai macam complicated. Kena panas. Okay. Ini yang paling susah ni. Kan semua dia tak approve. Tengok bawah tu. Tak apa. Slow. Belum. Lagi sabar lah. Kufu. Okay, buat kufu je ke ambil gambar. Weh, dah apa? Dia marah Itu je. kan belakang. Dalam belakang. Tak, yang baju biru tu. Dia marah. Slow. Tak, dia selalu belakang Ina. Kan tengah ambil gambar. Macam. Faham. Itu kan. Kau rakam lagi eh? Nak rakam lagi kau. Hai guys. Panas. Jauh. Kena mana? Pokok kecil ni. Cantik. Dia pakai sini. Kalau kau nampak Dahlia post gambar. Kalau kau nampak Dahlia post gambar ada beg coklat tu aku punya tau. Mafi. Tak apa macam ni. Kau perempuan tu asal dah aku malam mengumpat dalam lengan. Tiup. Tak apa. Ya Allah, jauh betul. Nak pergi mana pula ni? Okay, itu lagi senang. Kedai cendol. Cendol jelatang. So dekat luar ada pasar malam. Okey tak? Aku jauh sangat. Aku tengah tadi aku makan santan. Dah. Malasnya. Ni agak sedap daripada yang halal. Ya? Ya. Mana rasa santai? Kena RM4. Ya. First time. Dia tak makan ni kan? Aku first time rasa pergi sini. Sudah makan sini. Nanti lah nak ajak main lah. Kat dia dah lah. Hai, yang dekat sana. Dah kerak kan? Apa? Kurus. Kurus. Carrot kurus. Kentang ada tak? Kentang ada ya? Kentang tak ada bang. Baik. Tak ada. Memang tak ada kentang. Ni je lah. Ni je. Bagus saya nak makan sayur. Suka abang tu. Itu masuk kan? Adik kita tak ah. Kita tak. Itu dah. Tak nampak. Sikit. RM5 deh. 5. Tadi lalu kat kampung kau. QR. QR bawa. Kau bawa nak bawa minyak. Yang motor pegang boleh ya? Apa? Nak try pegang. Motor pegang. Senang lah. Tolong ah. Dia punya. Okey, masih. Damn. Dah 7. Dah.
Open house kalau sedap tak boleh. Kita lah kita minta-minta kan. Nak open house, nak open house. Ya, aku nak layan ni. Kalau tu, kalau handsome tak apa kak. Handsome dan muda. Batal. Kuning-kuning. Aku dengar dia sebut kuning-kuning. Apa? Sebut kuning-kuning. Kau lah dah lah. Kentang tak ada. Bawang pun tak ada. Aduh. Jom pergi sana. Tapi kita mesti ada bawang kan? Bawang. RM5 mahalnya. Ya, mahal. Kita cuba. Rasa cara berlauk tadi kita beli dekat tepi kedai rojek tu. Tengoklah. Dia campur tau. Dia campur macam mana sebelah-sebelah. Ni, Oh, ni ayam ni daging. Tak, ni ayam. Ni Ni ayam ni daging. Kau nak apa? Ayam dulu. Ni kan dia letak sebelah-sebelah. Okay. Uduh, cili satu. Dah lah besar dah. Macam mana aku nak makan macam bahu lu kat bawah dia. Aku dah besar. Macam bahu lu. Crispy. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana aku nak makan? Teman je lah dalam nyampah aku pakai benda ni. Sekarang Tak. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana aku gigit tu? Gigit semua. Sekejap tu. Entah sekejap. Bukan daging gitu. Kagak ha. Sekejap kan? Enggak keras crispy. Enggak. Kau ambil ayam ke ada daging? Ayam. Ni untuk kita makan malam ke? Untuk makan sekali? Tak, bukan boleh makan sekali habis kan. Akak yang tak sesuai cantik.